Assalamualaikum, saya Farish bin Ramli atau Cat Farish, dan saya seorang penyanyi, pelakon dan seorang komposer juga. Sepanjang tahun dalam kehidupan ni, saya pernah jadi obes. Saya buat bariatric surgery untuk kesihatan yang ada segala-galanya lah. Ada sakit jantung, sumbat sikit, tinggi, kencing manis dengan kolesterol. Kabur mata lah. Bila kita ada manis tinggi, mata tu kabur sikit. Masa saya darah tinggi tu, saya punya mata ni keluar darah, hidung ni keluar darah, sumbat. Lepas tu cek memang semua ada. I see. Dan saya masuk 2013. 2013 Gula ni saya tak pernah ada, tapi keturunan ada. Saya tak pernah rasa, saya tak pernah check gula pun dulu. Saya rasa macam kebas je, saya rasa macam baru-baru ni saya spike juga, rasa kebas-kebas juga. Kadang toilet ada semua. Mengenai sangat ni kan, skor ni kan banyak kan. Itu tanda-tanda lah kan. Dan juga kencing malam tu selalu. Tidur tu sebenarnya nak kena kencing. Sebab kencing manis ni memang dia ada limitation tu. Limitation untuk kau nak bergerak. Maksudnya bila kau rasa lemah, semua benda tu tak nak buat. Kadang kau nak basuh baju pun tak nak. Bateri ni sebelum Tina saya pernah dapat, dan saya ada makan. Dan benda tu memang dapat kawal saya punya gula juga lah. Alhamdulillah. First time dapat 6 10 tak? 10, 9. Tapi 10, 11 tu dah memang lepas lah, rasa lepas. Dia tak lemau tau. Kalau kau kencing manis, kau pagi, kau akan lemau. Kau jadi macam terbodoh sikit. Lepas tu bila kau kenyang, kau tidur. Bila ada bateri ni tak penat. Sebulan lah. Sebulan juga. Sebenarnya kau tak perasan pun sebab kau tak ada rasa simptom tu. Kau tak fokus yang kau tengah sihat. Kau rasa aku ni okey je. Macam tu lah. Bolehlah ambil teh ais kan. Selalu memang Nescafe kan. So tiba-tiba minum teh ais yang itu memang gila manis kan. Minum tu okey. Untuk habis kan tu tak ada masalah. Boleh abang kalau kita nak cek gula abang? Sebelum ni abang punya bacaan sebelum makan bateri berapa? 10-9 lah. Abang tak makan bateri ni kan. Tapi sekarang ni tadi aku spike gula banyak ni. Dari kipas. Terus hilang gula dia. Okey bang. Apa malah? 5.3 benda. Bro, gua tadi minum kopi manis dengan sukra. Sukralose tengok. Kau tengok. Sebulan makan bateri ni abang kan? Sebulan. Sebulan dah makan bateri, daripada 10 pergi ke 5.3. Alhamdulillah. Ada setengah orang tak suka ubat. Orang daripada dia ada rasa. Kadang-kadang kita orang itu macam-macam. Pagi makan turmeric kan, dengan halia ginger punya powder, letak dalam kopi, minum. It's a booster for our age kan. Tapi bila ada suplemen, makan suplemen, ada combination benda-benda tu dalam ubat-ubatan tradisional. So saya amalkan jamu ni dan dia jadi. Dan pada kawan yang tukar ubat ni, makanlah benda ni tu. Saya nasihatkan orang-orang yang umur macam saya ni, yang handsome ni makanlah dia ni kalau untuk mengual gula anda dalam lah. Kenapa dia orang kena percaya produk ni? Sebab aku pakai ubat ni. Aku ni adalah orang yang tahu aku ni the godfather of sugar. So, jadi for 52 years old kan, masih aktif dekat atas stage, masih lagi bergerak, nyanyi, ligat atas pentas. Dan orang tanya, kau makan apa kan? This is part of my life lah. Okay, untuk semua, kenapa satu lagi sebab abang pakai bateri ni, sebab dia ada group. Dia orang share semua benda-benda yang semua siapa-siapa yang berpenyakit macam kita ni, sebab dia share kat sini. Sama macam mana abang share dengan korang tadi. Dan inilah, tengok. Inilah group support, dan sama-sama kita orang ni berbincang. Kalau boleh, jom untuk support kita juga.